motor ke kereta ke dah lepas basuh-basuh, dah kering-kering. Lepas tu kita letak coating ni. Barulah watermark tak melekat. Letak dekat semua part pun boleh. Tak kisah mana-mana. Janji kawasan tu korang nak ada dia punya coating. Kita spray je semua bahagian. Nampak? Bila dah macam gitu, kita dah spray, kita ambil kain microfiber, kita lap, kita keringkan dia. Macam gitu saja pakai dia. Selepas kita dah lap, dah kering, permukaan akan jadi seperti daun keladi. Air tak melekat, watermark tak melekat. Kalau ada watermark pun tak perlu basuh, kita cuma lap sahaja, senang hilang. Kotoran senang hilang, tak melekat. Macam gitu. Kalau ada lumpur-lumpur ke apa, kita pergi off-road ke apa, lagi senang nak bersihkan. Semua kawasan boleh. Enjin boleh. Semua part ni, motor apa, sport ram pun kita boleh pakai. Windshield, kita spray je. Bagikan dia permukaan dia ada coating dan tak ada watermark. Yang penting korang basuh dulu kenderaan korang ni, kasih bersih-bersih, kasih kering-kering dan boleh apply coating ni. Kalau berminat boleh beli dekat beg oren, beg kuning kat bawah. Kalau korang berminat boleh beli dekat beg kuning kat bawah ni. Aku dah